Okey, seterusnya kita akan masuk kepada menulis perenggan isi menggunakan kaedah imbakuk. Perenggan isi yang baik mengandungi sekurang-kurangnya 6 ayat. Ayat pertama dipanggil ayat topik, mengandungi isi karangan yang dipilih. Ayat kedua, ayat huraian, kita menjawab soalan mengapa. Ayat ketiga, masih lagi ayat huraian, dan soalan yang perlu dijawab ialah bagaimana. Ayat keempat, ayat huraian dengan melihat kesan daripada isi tersebut. Seterusnya, U merujuk kepada ungkapan menarik dalam perenggan isi tersebut, dan akhir perenggan isi mesti ada ayat penegasan. I merujuk pada ayat isi. Ayat isi ialah ayat yang menyatakan isi penting pertama berkaitan fokus soalan. Oleh itu, kita boleh mengenal pasti isi pertama dengan membina soalan seperti apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang remaja sebelum mencuburi bidang kerjaya. Jawapan kepada soalan ini yang boleh dipilih ialah kelayakan akademik yang cemerlang. Ini ayat pertama dalam perenggan isi. Ayat kedua, M, merujuk kepada soalan mengapa. Ayat mengapa ialah ayat huraian yang menjelaskan sebab isi tersebut menjadi isi penting berkaitan fokus soalan. Oleh itu, kita boleh membina ayat huraian. Kita boleh membina ayat huraian mengapa dengan membina soalan seperti mengapakah kelayakan akademik yang cemerlang perlu sebagai persediaan sebelum mencuburi bidang kerjaya. Jawapan kepada soalan mengapa membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, ayat bagaimana. Ayat bagaimana ialah ayat huraian yang menjelaskan cara kelayakan akademik mempengaruhi pemilihan kerjaya yang diimpikan. Oleh itu, kita boleh membina ayat huraian bagaimana dengan membina soalan seperti bagaimanakah kelayakan akademik yang cemerlang mempengaruhi seseorang itu memilih kerjaya. Untuk menjawab soalan ini, jawapannya pilih program pengajian yang sesuai dengan kerjaya yang diimpikan. Seterusnya, ayat kesan. Ayat kesan ialah ayat huraian yang menjelaskan kesan isi tersebut terhadap fokus soalan. Oleh itu, kita boleh membina ayat huraian kesan dengan membina soalan seperti apakah kesan terhadap seseorang yang mempunyai kelayakan akademik yang cemerlang setelah berjaya memilih kerjaya yang diimpikan. Jawapan kepada soalan ini, seronok bekerja. Seterusnya kita pergi kepada ayat ungkapan menarik. Ayat ungkapan menarik ialah ayat yang mengandungi peribahasa atau kata hikmah yang sesuai dengan isi yang dijelaskan. Oleh itu, peribahasa yang sesuai dengan isi kelayakan akademik yang cemerlang ialah ukur baju di badan sendiri. Ataupun kamu boleh pilih peribahasa yang kamu rasa sesuai. Ayat terakhir dalam perenggan isi ialah ayat penegasan. Ayat penegasan ialah ayat yang dibina bertujuan untuk menegaskan bahawa isi yang dipilih benar-benar tepat dengan fokus soalan. Oleh itu,
kita boleh membina ayat penegasan dengan mengulang semula isi dan fokus soalan. Dalam ayat penegasan, perenggan ini kita masukkan semula isi, kelayakan akademik yang cemerlang, kemudian fokus soalannya, persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang remaja sebelum menceburi bidang kerjaya. Okey, ini kerangka perenggan isi yang telah siap menggunakan kaedah Imbakub. I, seperti yang kita tulis tadi, kelayakan akademik yang cemerlang. M, membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Ba, pilih program pengajian yang sesuai dengan kerjaya yang diimpikan. K, seronok bekerja. U, ukur baju di badan sendiri. P, gabungkan isi satu dengan fokus soalan semula.